Assalamualaikum. Hello guys, selamat petang. Waktu asar sekarang ni. Akhirnya kita sampai juga di Homestay Al-Kala Resident yang bertempat di Tanah Merah. Ni baru betul, pintu utama. Tengok rumah pun tengok pintu tu. Sementara kita nak tunggu Emma, Baji, Bejai kat luar dua keluarga tu sapa. Jadi saya hok sapa dulu, saya buka dulu saja. Jangan risau, kami akan ambil bilik paling kecil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sorok dia. Bersih, wangi. Bilik. Rasa macam mana bilik? Kita ruang tamu dah apa? Satu bilik. Ada 3 bilik. Kosong ni. 3 bilik. Jom depan sekali. Ruang tamu kok. Oh, aku ni semua Jadi dia. gang betul. Tadi mula-mula saya ingat depan tu rupanya pintu utama dah. Pintu dapur. Jadi tu kita tak kunci lagi. Nombor 2 Satu lah. tak bersiap nak pergi makan. Tahu-tahu keluar. Ni malam ni kita pakai lipstick lah. Sampai kita makan dekat Habib LB Chiang Rai. Lerak pula. Dah selesai. Bawa siap ni. Bukan nak kabur. Tunggu lapar. Kau ingat kita orang tadi makan kat Lepas makan daripada pagi. Sama dia. Tengok aku Yahoo. Tengok aku Yahoo. Nak buat record. Ni ada. Ni tapi yang panas ni. Dalam. Kan? Cuk. My God, panas dalam. Dalam. Aku tak bayangkan jauh kalau yang homestay ni order kat dia. Poin. Dan saya mudah Oh, baru nak salam. Dia makan tadi. Baru nak salam. curang. kat sana apa yang kau tak jumpa dekat Mekah? Kalau Bawa kau ketiak. jalan-jalan kaki kan kat jalan Kamu tak sedekah? sedekah apa ya? Kita yang Sana. orang minta. Mana ada orang minta? Mana dapat? Tak ada merujuk kepada tak ada traffic light kat Mekah. Ada Ada lah. lah. Ada. Kita orang Jarang-jarang malai kita orang sampai. Bisa kot dia saja jalan atas. Pandang mana tu kabut. Jauhnya. Cakap hai. Hai. Hai, nama saya Baby. Cakap. Nama kau baby. Nama kau baby. Saya ikut Poin. Dia nak kata mama. Tu kita Tu ikut kita mama. mau kita nak ikut mama lah. Kau dah kenyang. Ya dah. Hari ni kau jalan-jalan gimana? Pergi taman. Pergi mana? Pergi taman. Pergi taman. Ya. Siapa tu? Wih. Pak Man dia cermin mata. Cermin mata? Ya. Apa? Tu. Dia ada cermin mata. Kau ada kat mana sekarang? Ada kat Kelantan. Ada kat Kelantan? Ya. Ya. Set kita. Jangan pecah. Sekali lagi. Ikut je nak. Set kita. Jangan pecah. Kita. Kita. Set Kita. kita. Jangan pecah. Pandainya. Assalamualaikum. Hari ni kita ada di Bandar Tanah Merah. Pagi Jumaat ni biasalah. Kalau tengok dalam TikTok, orang kata kena pergi ke pasar tani dia hari Jumaat. Jom kita masuk, kita tengok apa benda yang ada. Adakah sekilap apa? Pilih. Nona ada strawberry. Sini ada ayam guting. Tak ada ya, tengok depan orang ada. Ni pulut ikan. Bogomok. Ada kelapa di dalam badan. Nak terah rasa boleh ambil. Terah. Aku bagi. Boleh bagi di orang mari tu ada kaca ada kaca. Terima kasih pergi.
Ya, dulu. Ini kalung kan? Ya, ni ambil. Lama tak jumpa. Saya, capur sini je lah. Boleh lah. Homemade mana orang dapat? Kita pusing. Mai. 3 kilo. 3 kilo. Pedah. Oh, pedah. Baik, kamu. Masak begini macam mana? Tak mentah ke? Kamu tu. Kalau mentah masak apa? Ikan Kayu lemak boleh masak. Kalau yang macam ni, dia orang masak macam mana? Dia gabur dulu juga. Oh, nasi dagang. Bukan yang ni nak. Nasi rawon nasi dagang. Oh, tu nak nasi dagang ke? Oh, ni bihun apa? Samping. Ada nama yang goreng ni? Ada. Saya beli. Kita tamu terlalu membazir ke apa. Beli ikut kadar dah ni. Dia rasa macam banyak kot. Ala kadar sudah. Ala kadar. Nanti beli banyak, mampu nak makan. Beli ni guys. Pendrive. Padahal boleh je buat sendiri, search kat YouTube. Oh, malah tak ada kerja. Tapi selalu nak search tu tak ada idea. Nak search je tak ada idea. So, Ni biar siap lah dah. kita belilah. Ada lagu dah. Lily Sipang. Kita orang beli kepuk ikan, kepuk ekor lah. Kata dengan berbola ikan kok. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Ha. Dari mana tanah merah kau ni? Oh, sedap apa lembut Dia buat depan tu. Live. Ni bandar dia orang lah. Dekat lah dengan homestay kita lah. Nafas. Nak rasa yang ni pula. Bola, ikan, abang tu. Bismillah. Sedap. Nak. 5% se. Sama. Besar pula beli RM2. Menarik sedap. Sedap. Memang ikan betul-betul ikan. Jadi lah. Memang ikan betul lah tu. Ya. Pagi-pagi hari dah menarik weh. Mereka kalau macam-macam. Selalu kalau kat pasar sana kita jumpa cendol, jagung. Baby, set kita jangan. Nampak lah. Kejap je, dah dikelantankan. Pada akhir ni kita semua makan. Lantai. Bye-bye. Nak try. Tepung goma. Bismillah. 14 tambah 4 jadi 18. Jadi positif. Sebut dulu set kita. Set kita Lagi? jangan pecah. Maknanya awak Kelantan ni. Set kita jangan pecah. Sangat geram. Tambah. Salah wajib ocit tadi. Carilah. Ini gendutnya. Ini pun gendut. Wah, ada pis ah. Ada pis tangan dia. Kita makan kari lah. Pakai kari. Suka karinya. Kari sembang ya.
Susah lah macam ni. Dapat macam-macam ambil telur. Ni tak keduri ni. Yang ini dia bagi tadi. Tak boleh. Tak Oh, hadiah birthday. dia betul. Jadi dapat. Belik. Alah, buat-buat tanya Lokman. Jangan sampai tanya pun menarik-raganya. Jangan ambil ni. Cik. Buat apa dah tak pecah kan terus. Habis nanti. Meeting apa lagi? Astagfirullahaladzim. Takut. Nampak kan? Dengan gosip je. Oh, iya ke? Oh. Jangan pakai air. Suka. Suka lah. Dek, mana? Baca. Nasi lemak ke? Nak ni? Nasi chicken chop? Cik Mak chicken chop? Chicken chop je yang ni? Yang ni? Air? Dah ada Mak. Okey. Mango free. Lepas tu chicken chop. Lepas Chicken chop Skin kopi Tanah Merah. Baraknya macam Starbucks Kota Baru dah. Starbucks Kelantan. Assalamualaikum. Saya di Naskin Kopi Tanah Merah bersama Cik Na. Abang saya tumpah Kenapa? chicken chop dengan air mango. Air dengan kek. Kek tu kek yang awak order. Awak order kek apa? Air minum air apa ni? Mango. Okey. Best tak? Best. Bang macam mana bang? Air okey? Rasanya? Masam. Masam. Cun-cun lah rasa. Memang itu yang diminta kan? Okey. boleh buat batu seremban kain. Batunya bulat-bulat. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita rumah Cik Soli di Tanah Merah. Tunggu ke Munting. Untuk malam ni majlis akad nikah. Kami ucapkan Selamat pengantin baru. mandi. Tengah mandi. Macam mana? Awak kat mana? Dah malam. Dah malam. Pergi kenduri. Abang, awak ke nak kahwin? Dok mana ada? Oh, beri. Kira, apa dia ni? Kenapa? Jangan macam ni, bukan dia. Bukan ke? Oh. Oh, tak ada kan. I pakai sos. Ambil ni marker pen merah kak. Dia kena jus. Kak, ambil marker pen merah kak. Dia macam cokok ke? Okay. Kau asal zoom depan muka atas? Dia tak zoom pun. Ada Baik sikit. Syidan. Syidan. Syidan dah sampai. Kata kena hidup lah. Habis tu situ tu yang Tapi comel dah anak ni Cik Syari. apa nama ni? Oh. Apa nama ni kau boleh salah tak jangan. Yang 150 ada sampai. Belum dah. Ayah, tak payah pakai tali sama ni. Ini kan tadi. Ini pakai spek lain. Pakai spek ni je tapi tak payah pakai sabut tali. Nanti nak. Boleh tarik gitu je. Tak berhati. Comel sikit lah. Takut mata ada alik mana tali. Apalah makan putih laka, kita confused mana sel mengating. Jangan suka sangat. Jangan suka sangat ngejek orang. Dah kelakar lah kalau di malam tersilap. Betul dia kelakar. Anak bini dia kan ada ramai, tapi lah tadi yang check. Esok bukan macam apa. Dia tengok orang tu Silap. Aku pakai istana kuning, aku pakai baju kuning. Tengok istana dia, tengok mesti warna kuning aku. Cakap je lah salah. Apa pula aku pakai baju kuning? Aku rumah aku cakap dah dia lah was tu rak kalingan. Sampai juga Kelantan This is Kelantan. Tak sesat ke Cik Mur? Kelantan. Orang. Aku lalu Gua Musa. Lalu Gua Musa, lepas tu tak sampai-sampai kan? Lepas tu sesat pun tak ke mana-mana. Haji dulu. Apa tak tahu sini? Sesat Cik Jan, biasalah Cik Mur. Kan sebenarnya dia pergi masjid cari sini ada tempat tinggal ke. Sebab saya nak sewa homestay banyak hari ni dia kata. Saya bukan sudah datang ni, aku boleh tunjuk ke?
Kilometer lagi. Cibo lalu mana? Cibo lalu mana? Gerik ya? Lusa, itu lah. Lusa. Paling dekat saya Lusa. Tak ada bayar teka lari. Cuma. Patutlah ikut situ sebab percuma. Lalu gue mau sewa. Maknanya kita kena pergi cari selipar balik ni. Selipar aku kat belakang. Kena. Macam tu ni. Allahu Akbar. Kutip. Warna hitam kat tepi tu. Yang tinggi. Ngapus dia mau. Tenang lah. Nanti kamu tak ada apa. Pengantin juga. Mesti kita tak pernah kalah. Kita tak pernah kalah. Takkan kalah. Takkan. Ada kuih. Awak tak ya? Saya memang skip. Kita orang gambar dekat rumah. Kau datang dengan tu lah. Handphone aku kutip aku. Aku kalau tu mari pergi sana. Tadi kan aku dekat. Kenapa dia kenal? Dekat dalam bukan dia katakan. Kejut aku. Kita betul tak tahu. Kalau double ke mana? Double kata Amri apa tu? Ada cash ya. Terus kita Lain sangat ni. Lain sangat ni. Tak, Cik Ia terlalu Kelantan lah. Tetap saja kau orang tau. Dia tanya budak kecil. Ini siapa? Tayalah macam tu sangat budak kecil. Siapa? Janganlah. Sebab dia suruh ikut tema. Tapi dia punya paling lain tu. Tolong Jauh sangat meluncur. Kita basic. Dia kata baju ni dalam kereta Amir warna basic lagi. Kalau tak ada ni warna basic. Betul. Apa? Dia nak kau buat lagi ada. Dia mampu lagi. Setiap kali dia nak seluruh rasio. Cakap gila sama jam. Ya, ya. Berapa? 160 sejam. Kok bola kalau Oh. Tak tahulah, aku sebab aku orang ni aja. Okey je. Tapi kalau kira-kira sampai Bintan lebih kurang ke sah? betul juga. Tapi sama lah aku kolek-kolek ni. Kadang-kadang dia buka ini, 18 ini. Kalau memang betul macam tu juga. Tenda dah ada ni, dia siap tonton app tu yang jumpa-jumpa Awak. Awak Aku tak tahu. Aku rasa dia Paul dengan tapi betul tak ada apa pun. Cuma macam kita jaga mulut, jaga apa kan. Tapi masa tu kalau kita orang baru naik atas makan-makan, okey lah kita jaga kesopanan dan ketatu selak. Tak tahu bawah je lah dia kata. Sembang kacik abang. Sembang kacik sikit dengan diorang ni. Bagi sikit tahu. lah nak tu tak ada. Tak ada. Aku ni banyak. Lek. Sini kamu dah. Lo. Ini duduk papan sini. Sebab kalau pergi dah ke? Cepat lah dari. Pulang pergi. Siapa? Apa tak lepas balik? Kenapa tak lempang balik? Oi, bahaya jangan. Dia besar. Nak lepas balik tapi Koi saboy tadi koi cakap. Macam ni lepas bulan. So sekarang baju nikah dah settle. Oh, suka. Dah. Suka. Ingat tu lah. Esok kuning. Tuan tak nampak. Esok kuning. Belakang lagi. Bagi ruang lagi. Ada lagi masuk. Boleh duduk. Sini ada atas tak? Duduk atas balik. Belakang pengantin. Selamat pengantin baru. Abang Ipoh abahan. Hey, Aman. Masuk. Sikit lagi. Masuk. Kita pakai baju warna kuning. Merah. Kita pergi hari-hari. Okay, satu. Isa. Isa. Isa.
mati dulu. Okey. Kita dah okey. Okey, ngam. Jangan deh. Belum. Cemat, let lo. Oh iya. Saya dah ada jen menekan tu. Jadi awak kena terima. Kau pun dah cakap. Okey, dah cakap apa kat video? Isa. Selamat pengantin baru. Oh, gambar. Bukit Bintang, ayo okey. Bukan. Sami. Oh, dia. Okey, semua tunjuk Abang ni satu. Oh, ada lagi? Ijan bongok. Apa ucapannya? Selamat pengantin baru. Oh, ombak pertama kat Zura. Ombak. 3. Kami perlukan konten. Episod seterusnya. Okey. Konten apa lepas ni? Oh, sana. Dari sana ke sana. Tak, daripada sana Tolak. ke kiri dulu. Tapi pakcik tu tak boleh balik sangat. Pakcik dia tak boleh sangat pinjam. Sikit je. Okey, boleh. Sini. 1, 2, 3, kiri. Welcome to the club. Isa. Okey, ada. Ingat kau web tadi tu. Buruk je. Sekali lagi. Awak anak siapa? Anak buat ni. Awak anak siapa? Mana buat ni? Bila aku dah start jatuh, aku kiri dah jatuh, kanan aku dah jatuh. So aku dah tak bawa motor dah lah. Jom lah. Dan aku nak beli balik skuter Kita saja. bukan nak rempit pun. Kita nak santai. Itu bila sembang sebelum beli. Tak ada. Aku pun tak. Aku sebab tu ada belakang dia. Kau tak ada kenangan pun dengan VI tu, tak apa. Banyak juga. Tak apa, Ayuk. Aku tak percaya lah kau dengar. Je lah bapak ni. Ya kan tak ada tak saya macam tak tahu ambil penyapu punya bulu ke Sebab dia macam kasar-kasar juga. Aku ingatkan macam tali tasi benda lah. Oh ya. Oh, ada benda bulat tu. Apa lah? Betul? Kau tak tahu cerita ni? Kecil-kecil. Macam majlis. Kau tak tahu. Sini rumah dia, rumah balik belakang ni tanah kan. Lalu je tengok bising macam kenduri lah. Sejuk ke beremang? Sejuk ke takut? Memang aku jadi CCTV kat rumah tu. Dia tengah tidur, dia nampak aku tengah tidur, dia nampak dia tengah tidur. Dia tu dia sedar. Kau tidur ke mati? Apa dia? Apa?
Tapi tu bukan kentut kan? Lepas tu tuduh saya ambil. Bodoh saya. Tapi itu bukan kentut maksudnya. Punyalah sayang. Lepas itu kita buat habis stick itu kira Balik. Aku nak sarung telekung nampak dah ni. Aku suruh belakang pintu lah, pintu bilik tu. Masa tu kaki kau batal. Kaki patah dengan tongkat ni. Macam dia cepat gabra dulu. Orang tahu ni. Masuk ada marah kan situ kan dia Ah, kan masuk kat bilik aku. Macam ni orang tengok. Aku kat sini, keluar kepala ni. Keluar kepala ni. Macam ular. Dia tengok belakang dulu tongkat. Dia punya muka. Statik 5 saat. Apa ni tak boleh sikit. Berhenti 5 saat ni lagu roll. Dia jerit. Lambat gila. Lepas tu aku dah risau dah ni. Tadi muka kapan. Aku diam ni lah. Jerit tu. Banyak je. Wah. Kau tahu tak aku kenapa buat payung? Masa tu birthday Syadi. Aku dapat surprise. Okey, ni hai tak ada, semua tak ada apa semua kan. Itu aku buat payung tu. Aku mana tahu dia ada seorang kat rumah. Payung tu apa? Payung tu hadiah. Payung tu hadiah. Payung tu. Itu mesti aku tengok orang terkejut berhenti 5 saat. Tak maksud aku cuak gila. Lepas tu macam mana kau tahu kau bodoh rupanya? Bila kau tak bergerak. Bila kau tak bergerak dia dia start kan dia nak tumbang lah. Aku tu kaki ni kaki. Kan break. Mesti kata lah bodoh. Selipar kat tangan. Air baju. Tapi confirm kau punya lagi kecil dia. Itu kelebihan dia. Awak nengok je. Nengok. Sini. Ibak ke belakang pula. Kalau pergi kerja buat dari pinggang. Habis kalau sejuk tajam ke sini. Alah bodoh lah. Bodohnya. Rambut kecil. Budak-budak tengok pas siapa kaki. Sebelah kaki mana? Tiga kaki. Cak kaki tiga. Boys. Relax, masuk gambar dulu. Seterusnya diikuti oleh barisan Dulangges untuk masuk ke majlis perkahwinan. Ulang kita pada hari ini. Yang cantik para tetamu datang daripada jauh kerana hadir ke majlis ini kami pada hari ini. Allah. Okey, silakan. Melayang serendit. Next. Salah tema. Ini bukan salah. Ha. Masuk. Dijemput para tetamu untuk mengambil Saya ni fotografer ya. Okey. Alah. Okey. Alah pakai germir-germir lagi ni. Sini.
Formal. Oh. Tak jalan. Okey, baru boleh joget. Jangan juga. Untuk kepala Amin. Agar ikatan ini berkekalan hingga ke jaya. Masih mempersilakan saudara Syahni Iqbal. Oh, balik bunga juga ke tadi? Ha? Oh, balik bunga juga eh? Balik mana pasal pegang ni? Tak ada yang comel lagi ke nak balik bunga? Elin dah ada calon? Tidak sebentar di pohon. Muka macam mana? Buat muka tukar badi? Tukar badi. Baby. Set kita buat mata hantu kalau baby marah macam mana? Hantu. Mana? Kat situ. Hantu kat situ. Hantu kat pokok. Kuih Phuket? Kuih Phuket? Guys, sekarang kita berada di Pasar Siti Khadijah. Kita jalan-jalan dululah. Belum balik ke kediaman nanti. Masuk dulu. Ni dia kena bayar lah begini. Tak payah, hari ni hari Ahad. Mana tu? Mana dia di sana? Kat pasar. Pasar? Pagi. Pasar pagi. Pasar Siti Khadijah. Sini ah, atas je orang. Cari mak dia. Relax mana? Umur. Mana? Kalau tengok ni. Oh, tengok ni. Tangga 7. Tiga. Tangga nombor 3 mana? Belah mana? Straight kat sana. Corner straight ya? Okey, baik. Jom. Baik, tangga nombor 3 belah mana? Straight ni. Okey, baik. Terima kasih. Mama lagi. Mama, where are you? Ada. Cari Mama. Mama hilang kata. Ha. Kau. Baik, tanya baik. Tangga nombor 3 mana? Nombor 3 sebelah mana? Oh, sebelah sini. Habis ikut lorong belakang ni straight. Okey, baik. Masih. Tak ada jalan, dia mati. Jangan mati. Pelik-pelik dia geng ni cari jalan. Kepuk tak siap kan dek kepuk. Kepuk, ya, cari mak dia dulu ya. Macam main ni dah, pencarian. Ha, sekali dia mari. Ha, sekali. Kudu lagi. Tak tahulah ni apa ni. Papa mana? Hai, tu mana? Siapa Loki? Minat. Contoh batu akik ada? Oh ni Ini kalau pakai boleh potong. oh. Kita potong tu. Yalah. Aku cuci je. Sekali ya. Ni. Oh, tu di sini. Ada barang kan? Ada barang. Barang Mek. Wah, ada men ni. Ada men. Oh, suruh gitu.
Berkekahan. Macam ada berkekahan. Nampak? Pandai memang confirm pandai. Batu ni awak tahu tak? Kalau ini tak lu. Tak lu. Dah ada ni. Betul dah tu. Tangan lu. Tak ada tangan dia. Tangan dia. Bukan saya punya. Dia punya. Kayu jadi batu. Tak nak ah. Anu besar. Lepas tu berat. Gemuk. Bukan teknologi, bukan kepandaian manusia. Ini adalah kecerdasan kosmik. Hukum alam, fitrah, tabi'i, sunatullah, ketentuan ilahi. Ya? Kena terangkan dengan betul dan tepat supaya tidak mengelirukan, tidak jadi fitnah. Macam ni. Di sini ada 59 rawatan. Ya, 59 itu banyak termasuk untuk payudara. Semua sekali kalau nak belajar 400 fungsi. Ke depan 45 degree. 25 rambut panjang tutup muka, 25 belakang jumlah 100. Kalau masalah tu terus sangat, keliru sangat, buat lama sikit, gosok saja. Tak ada masalah, terbalikan kalau perlu. Gosok. Dan darah dengan betul. Dia akan rangsang pembaharuan molekul sel badan, menurunkan frekuensi gelombang otak tau, release sensor, healing, toksi dikeluar, migrain sembuh, resdung sembuh, tak gugur rambut, awet muda. Kenapa sembuh? Dengar baik-baik, penting nah. Punca migrain, panas kepala. Punca gugur rambut, panas kepala. Punca cepat beruban tu panas kepala. Mata rabun tu puncanya panas kepala tau. Hidung tersumbat, bersinar tersumbat, resdung, panas kepala, sakit gigi, sakit gusi, sakit mulut, sakit tekak, muka berjerawat, telinga berdengung, kurang dengar, pelupa. Mimpi buruk tau. Mengigau, sawan, darah tinggi, mulut berbau, anxiety, masalah kognitif, masalah intuisi, masalah hormon tidak stabil, masalah fungsi otak, masalah kecerdasan. Fungsinya adalah panas kepala. Yang memanaskan kepala manusia ini satu saja. Frekuensi gelombang otak kita tinggi. Bebanan pemikiran, tekanan perasaan, tekanan biologi, tekanan persekitaran, gaya hidup dan personality kita. Beli lain kali pun boleh. Adalah sikat rambut nenek moyang manusia. Sikat rambut emak kita dulu, zaman berzaman hampir pupus di muka bumi akibat manusia pinggirkan. Ini hitam, tanduk kerbau di macam rambut kita. Ini perang, tanduk lembu macam rambut Mak Saleh. Orang putih adalah organik. Ini biologi, pepejal zat makanan, elemen dia rambut. Ini jisim dia rambut, materia di rambut, perangsang, pengecat, pembelai aura berambut. Ini mesra rambut, mesra dengan urat saraf. Dengan balik, macam tak selesa tadi. Ada sempat. Saya faham. Silakan. Tak ada paksaan apa-apa. Ada mana? Boleh juga soalan lagi. Saya bagi contoh lah, Tania pakai t-shirt dengan seluar jeans. T-shirt dengan seluar jeans, Tania memakainya. Saya baju saya ini baju yang terbaik. Dia sejuk, nyaman, cantik, anti kanser, sedap peluh, sedap bau. Sebab apa? Dia cotton untuk kapas. Manusia boleh buat kapas tak? Boleh. Tak boleh. Meninggal pakai kapas tak? Seluar dalam itu kapas. Tualet sampai bila-bila mesti? Sampai bila-bila mesti kapas. Mesti yang sama. Stocking kapas, tilam ke kabu, tikan mangkuang, bangunan bertu bata merah, jalan daitar, tayan kita bahan bakar minyak. Duit adalah emas, susu, madu, udara, siang, malam, kelahiran, kematian. Ini adalah hukum alam. Cuma satu saja pesan dengan adik semua ni. Satu saja. Bawa sampai ke hayat ilmu ni. Orang yang bahagia, orang yang sejahtera dunia akhirat adalah orang yang selaras dengan pencipta, pemikiran, perasaan dan energi tindakan. Kalau pikiran kita tak selaras dengan ilahi, kena delete. Betul. Kalau perasaan kita tak sesuai dengan ilahi, delete. Contoh ada sombong, ada ego yang tak sesuai dengan ilahi, mesti delete. Tukar dengan syukur, tukar dengan sayang, macam tu. Kembangkan intuisi dan kognitif kita. Ini yang betul. Maksudnya generasi akan datang memang memerlukan kembali pada sistem tu. Baik. Ya? Betul. Kena kembali kepada sistem.